bila potong buah tu, korang bau satu benda yang segar. Hai, saya daripada Kekura. Hari ni saya nak share dengan korang tentang jenis-jenis fruit notes dalam perfume. Kebiasaannya untuk fruit notes, dia ada 3 jenis, iaitu yang pertama sekali adalah jenis berry. Maksudnya adalah jenis buah yang hidup di iklim sejuk. Contohnya macam strawberry, blueberry, blackberry, raspberry dan sebagainya. Dan yang kedua adalah jenis tropical fruit, buah tempatan daripada iklim cuaca kita lah. Contoh macam buah nenas, buah betik, buah kelapa dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, jenis yang ketiga adalah dipanggil sebagai orchard fruit. Contoh macam buah apple, buah peach dan sebagainya. Itu saja saya nak share dengan korang tentang 3 jenis fruit notes. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang fruit notes dan jenis-jenis yang digunakan dalam perfume, dan jangan lupa follow akaun Kekura. Tampil yakin sepanjang masa.